Masengo Johor Darul Tazim JDT, Bergson Da Silva membuat ucapan istimewa kepada seluruh rakyat Malaysia sempena Hari Kebangsaan yang bakal disambut 31 Ogos ini. Ucapan berkenaan dibuat penyerang berusia 35 tahun itu ketika temu bual bersama Liga Bola Sepak Malaysia AMFL selepas perlawanan sumbangsi menentang Kuching City di Stadium Sultan Ibrahim semalam. Saya gembira hari ini dan cakap bahasa Melayu juga. Saya sayang semua, terima kasih semua. Selamat Hari Merdeka, kata Bergson dalam video yang dimuat naik di Facebook, MFL. Berdasarkan senarai kesebelasan utama dalam perlawanan itu, Bergson bersama Manuel Hidalgo dan Sean Norrie disenaraikan sebagai pemain tempatan yang mengesahkan mereka kini bergelar pemain naturalisasi. Jet menewaskan Kuching City 3-0 dalam aksi yang turut menawarkan mata dalam Liga Super itu dan lebih manis ia membolehkan Harimau Selatan melakar rekod dunia dengan merekodkan 109 perlawanan Liga tanpa tewas. Mengulas mengenai kejayaan Jet memecahkan rekod dunia, Bergson menjelaskan dia sangat bangga dengan pencapaian itu sambil menegaskan Harimau Selatan perlu terus bergerak ke depan untuk melebarkan lagi rekod berkenaan. Seperti saya katakan sebelum ini, kami tiada sebab untuk bersenang-lenang. Kami kena teruskan kerja keras sebab mungkin 40, 30 atau 20 tahun akan datang. Kita tidak tahu jika ada orang yang akan pecahkan rekod ini. Malam ini kami mencapai rekod ini dan sebab itu kami amat bangga serta gembira. Kami akan terus bergerak ke hadapan, katanya.